Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita iaitu membincangkan hukum tajwid. Siapa yang berminat dalam hukum tajwid boleh mengikuti rancangan ini, iaitu kita akan bahaskan tentang hukum tajwid dalam juzuk yang ke-12 surah yang ke-11 surah Hud. Kali ini kita akan bincang ayat 57 dan 58. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat di papan putih belakang saya, dan saya akan berada di depan papan putih itu sebab menjelaskan hukum-hukum yang telah dituliskan di sana secara ringkas. Kita mulai dengan ta'awuz ataupun isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah yang pertama kita jumpa fa'in. Baik. Fa'in apabila nak menyambung dengan tawallau, perhatikan nun sakinah dan ta. Apabila nun sakinah bertemu dengan huruf ta akan jadi sebagai huruf ifa kepada nun sakinah. Dan akan dibaca dengan ifa hakiki kubra dengan dengung dua harakat. Dan cenderungan bacaan itu lebih kepada izhar. Bacaan ifa adalah antara izhar dengan idgham, tetapi cenderungnya kepada izhar, mana ke kanan. Kalau ke kiri itu idgham. Baik, maknanya kita akan baca fa tawallau. Baik, ta alif ta waw alif la waw dengan lam bertasydid. Wal dan lam alif waw lau. Baik, selepas baris alif terdapat huruf waw. Waw ada tanda sukun di situ untuk menunjukkan waw itu bersifat lin. Kerana apabila huruf waw ada huruf ya sebelumnya baris alif, maka dia akan bersifat lin, lain pada huruf alif. Kalau sebelumnya terdapat huruf baris alif, dia tetap sebagai mak asli. Misalnya contoh mak asli, mana mak asli di sini? Iaitu sebelum alif terdapat huruf berbaris alif. Baik, sini berbaris alif tapi huruf waw, maka bersifat lin. Dan kemudian kita pergi pada kalimah faqad. Perhatikan fa alif fa, qaf alif dal, dal huruf qalqalah, sukun dia akan melantun. Kalau saya berhenti padanya, saya tak sambung dengan kalimah berikutnya, maka saya baca dengan qalqalah kubra. Tetapi oleh karenanya huruf qalqalah itu berada di hujung kalimah, dibaca dengan kalimah berikutnya secara wasal, maka dia akan menjadi qalqalah mutawassitah, pertengahan antara kubra dengan sugra. Itu panggil mutawassitah. Faqad abalaghtukum ma. Baik, perhatikan sini hamzah alif ba, ba pun huruf qalqalah, sukun juga. Dia duduk tengah kalimah, dibaca dengan qalqalah sugra. Lam alif wain la, bunyinya la, mengalir bunyi wain tu. La tawatu kahwa mim, mim bertemu dengan mim. Kali ini mim bertemu dengan mim hendaklah dibaca dengan idgham syafawi ataupun nama lain diberi nama idgham mislain shaghir dengan dengung dua harakat. Kalau saya berikan sebutkan nama idgham mutamatsilain boleh tak? Boleh. Tetapi oleh kerana mim mempunyai hukumnya sendiri, maka dia diberi nama dengan idgham mislain shaghir, kita gunakan hukum tersebut. Kalau saya sebut idgham mutamatsilain shaghir pun saya tak boleh potong markah. Kalau orang sebut idgham mutamatsilain shaghir, kerana dia sama huruf, sama makhraj dan sama sifat. Cuma mim itu mempunyai hukumnya tersendiri, kerana dia terdapat mim sakinah terdapat 3 hukum, maka salah satunya ialah idgham syafawi. Baik, mim alif bertemu dengan alif, alif huruf mad. Kenapa ada gelombang? Kerana kita membaca wasal ma dengan ursiltu. Bila wasal kita akan baca dengan 4 atau 5 harakat dengan mad jaiz munfasil. Kalau kita berhenti padanya, dia tak berjumpa dengan hamzah gelombang itu pun tidak ada, maka yang ada mim alif dengan alif, maka dibaca dengan mad asli 2 harakat. Ketika wakaf. Sebab itu dibaca 2 harakat. Senang saya sebut mad asli hukumnya. Sebelum alif terdapat huruf baris alif. Tapi kalau dia bertemu dengan alif huruf mad bertemu dengan hamzah, so, walaupun secara berasingan, tetap dia dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Dan hamzah waw bertemu dengan ra sukun ur, sim ya sim bertemu dengan lam yang sukun sil, ur sil, ta waw tu. Dan ba ya bi ha ya hi. Perhatikan ya hi. Kemarin kita nampak ada warna merah itu, saya buat warna merah supaya perhatian dapat diberikan kenapa dia jadi ada huruf ya di situ.
apabila. Jadi dia punya penjelasan apabila ha damir berada di antara dua huruf yang berbaris, iaitu ba baris ya, hamzah baris ya. Dia ada berantara dua huruf yang berbaris dan huruf kedua itu adalah hamzah. Maka hendaklah dibaca dia dengan mat 4 atau 5 harakat, dengan mat silah tawilah nama hukumnya. Dan kalau kita berhenti padanya, kita tidak akan berlaku dengan mat silah tawilah tak akan berlaku. Ya, iaitu kita akan baca ursil tu bih. Sukun kan ha tu. Okey. Maknanya bila wasal hendaklah kita guna mat silah tawilah, wasal bihi dengan ilaikum. Ursiltu bihi ilaikum, lam alif ya hamzah ya lam alif dengan ya bersifat lin. Nah, sebelum ya atau sebelum waw tadi akan dibaca dengan lin. Kalau mim dibaca sekali ini mim tidak bertemu dengan mim, tidak bertemu dengan ba, maka dibaca dengan izza syafawi kum ilaikum. Jim wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh wasal. Jadi wasal atau sambung, sebut dia wasal, sambung. Wakaf atau berhenti maknanya kalau kita wakaf ataupun wasal, sama ada kita berhenti atau sambung, hukumnya sama, tetap izah syafawi juga pada kum. Dan terus wa alif wa zia alif simbias, ta alif kha, takh dengan mengangkat pangkal lidah terangkat, kha uluk istilah tebal. Wa yastakhlifu, baru pergi pada Rabbi. Sini tidak ada apa-apa hukum, zahirkan saja mahraj masing-masing dengan sifatnya, dan dia perlu dipatuhi, dan pergi pada ra alif ba bertasydid, Rabb ba ya bi adiyah, baca dengan mat asli. Qaf alif kha bertemu dengan waw, sama juga sebelum waw terdapat huruf baris alif, baca dengan lin. Tanwin bertemu dengan huruf ghain, huruf halqiyah, huruf izhar. Kalau tanwin bertemu dengan 6 huruf itu dipanggil huruf izhar, iaitu wain, kha, ha, ain, hamzah dan ha. Maka dibaca dengan izhar haki. Qauman, jangan didengung, jangan dipanjangkan. Qauman ghairakum, ghain alif ada ya, sebelum ya terdapat ghain berbaris alif, baca dengan lin. Ra alif ra tebal, kahwa mimkum, mim sukun, dia tak bertemu dengan mim, baca dengan izzah syafawi. Waw alif wa, lam alif lah, menafikan. Itu lam alif ini adalah dan tidak. Dan tidak maknanya, bila tidak maknanya kita guna mat tabri'ah, 2 harakat bacaannya. Rupa sebuah angka 2. 2 harakat baca macam asli, sama aja, cuma hukumnya berbeza, nak membezakan penafian ke, kecuali ke, ataupun larangan jangan, begitu. Jadi ada perbezaan lah. Mat asli kalau jangan, kecuali semua tu la akan dibaca dengan mat asli. Ta alif ta dal waw du, iaitu terangkat pangkal lidah, bahu tepi lidah ke geraham atas dan moncongkan bibir, du, du dan tasydidkan pada ra, du, ru dibaca mat asli, nu alif na, ha waw hu adamir. Berada di antara 2 huruf yang baris, yang huruf kedua bukan hamzah, baca dengan mat silah qasirah, iaitu dengan mat 2 harakat. Ditambah huruf waw tu baru boleh baca dengan mat. Kalau tak ada huruf waw tu tak boleh. Kalau saya tutup ni, tak boleh baca dengan mat. Tapi untuk bacanya mesti, kalau nak sambung mesti baca dengan tu. Kalau kita berhenti, durrunah, runah tu. Sambung baru kena datang mat silah qasirah tu. Shin alif sya dengan ya sukun, syai, dan hamzah alif nun an. Baik. Kalau kita nak baca dia, nak berhenti macam mana? Dia harus berhenti, harus sambung. Maka kalau berhenti kita baca dengan mat iwad. Kerana selepas tanwin ada huruf alif sana, huruf mat. Jadi gantikan. Iwad tu gantikan baris 2 kepada baris 1, baru boleh baca mat iwad 2 harakat. Dan kalau kita sambung, kita baca dengan izhar halqi, kerana dia bertemu dengan huruf tanwin, bertemu dengan huruf hamzah, huruf halqiyah. Baca dengan izhar halqi. Dan hamzah yang nun dibaca dengan wajib berguna dengan dengung 2 harakat. Nun alif na, inna rabbi, sama rabbi sana mat asli pada bi. Ain alif alam alif, ada alif selepas tu, baca dengan mat asli juga. Kahwa lam kulli, tak ada apa hukum di sini. Syai'in, baik, shin alif
ada ya sebelumnya berbaris alif, baca dengan lin juga. Dan tanwin bertemu dengan huruf ha. Saya sebut tadi, run 6 huruf tu ha jadi huruf izhar, baca dengan izhar halki. Dan ha alif ha. Fa ya fi mat ya sebelumnya baris alif, baris ya, maka za disukunkan, baca dengan mat alif disukun. Okey. Baik, kita sambung ayat yang ke-58 bermula dengan walamma wa alif walam alif mim mim bertasydid, hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat, iaitu dengan hukum wajibul gunnah. Mim alif mam bertemu dengan alif mat asli. Jim alif jam bertemu dengan hamzah tetapi bertemunya berkumpul. Wakaf atau wasal, bila wakaf kita akan baca 6 harakat, bila wasal kita baca 4 atau 5 harakat. Ingat tu, apa namanya? Mat wajib muttasil. Muttasil tu berkumpul. Mat bertemu dengan hamzah tu berkumpul dalam satu kalimah. Baik. Kemudian hamzah alif a bertemu dengan mim, mim sukun, izzah syafi'ikan dia. Dia tak bertemu dengan mim, tidak bertemu ba, ra, wa, ru, nun, alif, da, ada alif ma asli. Okey. Amruna jaa amruna najjayna nun alif jim jam jim alif jam bertemu dengan ya, baca dengan lin jai, nun alif na alif ma asli 2 harakat. Lin dan ma asli. Wa hu ma asli juga pada hu. Dal alif nun dan bertemu dengan waw. Waw adalah huruf, bila tanwin bertemu dengan huruf waw, waw akan jadi huruf idgham. Idgham apa dia? Idgham nakis, idgham yang tidak sempurna pada waw. Jadi tanwin itu akan berlaku pada waw. Hudaw walladzina wal alif lam waw alif bertemu dengan alif lam syamsiah. Huruf lam adalah huruf syamsiah, idgham syamsikan dia. Jadi bunyinya wal lam alif la zal ya zi ada ya mat asli nun alif na wallazina. Terus pada hamzah alif a ada alif sepahnya mat badal, iaitu alif ini adalah alif gantian, bukan alif alif tukaran. Bukan gantian. Kalau ganti mat badal, mat yuat ganti. Ini mat badal dia tukaran. Apa tukar dia? Hamzah yang sukun, atas ni ada hamzah sukun. Dibuang hamzah sukun, diganti dengan alif. Dibaca mat badal 2 harakat. Mim alif ma, nun waw nu, ada waw mat asli. Dan kemudian pergi pada ma'ahu, mim alif ma, ain alif a, ha waw hu, ha berada di antara ain dengan ba. Dibaca dengan mat silah qasirah. Kita dah faham dah ha damir tu, bila ada berantara 2 huruf yang baris, huruf kedua bukan hamzah, dia akan dibaca dengan mat silah qasirah 2 harakat saja. Ba ya bi, ra alif ha, rah bi, rah mi alif ma ta ya tin. Baris 2 serta ya nun, tin bunyinya. Bertemu dengan mim, hendaklah idghamkan. Jadi dia tak bunyi tin, ta ya mim. Bi rahmatim min, wajib gunnah pada min, nun alif na adalah mat asli 2 harakat. Kemudian baru pergi wa alif wa, nun alif jim, najjai. Wa najjai. Saya terus baca supaya tak ada nampak kalah terus. Kalau jim huruf kalah, kalau sukun. Kalau sebut wa naj, bila sebut wa najja, hilang. Sambung dengan ya, wa najjai, dia jai dibaca dengan lin. Dan nun alif na ada alif ma asli. Wa mim mim bertemu dengan mim, idgham syafawi. Sama juga tadi kita jumpa di sini. Mim bertemu dengan mim. Ataupun idgham mislain shaghir dengan dengung 2 harakat. Saya tak pernah jelaskan, dah jelaskan dengan panjang lebar di sini tadi. Mim ya nun, nun sukun bertemu dengan huruf ain. Sebab itu dia ada tanda sukun, dibaca izhar. Izhar halki, ain alif a, za alif za, ada alif ma asli. Ba ya nun bin bertemu dengan huruf ghain, maka dibaca dengan izhar halki. Azabin ghaliz, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat dengan ma'rif disukun, kerana kita sukunkan huruf za itu. Dan selesai kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا
Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Walamma ja'a amruna najjayna hudan wallazina amanu. Baik, semula baca. Walamma ja'a amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghaliz. Sadaqallahul azim. Kita baca apa ayat yang kita baca tu, apakah maksud ayat yang membaca tu, supaya kita dapat pesanan Allah pada kita. Ini pesanan Allah tentang kisah Nabi apa? Nabi Hud dan kaum Ad. Baik, kita baca. Jika kamu kata Nabi Hud kepada umatnya, iaitu kaum Ad, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanah yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Jadi Hud berkata kepada kaum Ad, iaitu aku dah sampai, kalau kau berpaling tu kau punya sukalah. Mana kau? Itu terpulang pada engkau lah nak beriman atau tidak. Dan Tuhanku, kata Nabi Hud tadi, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Mana Allah akan hapuskan kaum Ad itu dan akan menggantikannya. Itu diberi amaran oleh kaum Hud, oleh Nabi Hud kepada kaum Ad tadi. Baik. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya. Kalau Allah nak hapuskan kamu, kamu langsung tak boleh buat apa-apa pada Allah. Baik. Itu padanya sedikit pun, kata Hud kepada kaum Ad tadi. Sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Dia maha pemelihara. Jadi maknanya kalau dia hancurkan semua umat Nabi kaum Ad itu, tapi yang dia akan memelihara, siapa yang dipeliharanya? Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yang beriman kepada Nabi Hud, yang mengikut Nabi Hud. Dan ayat yang ke-58, dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang ini. Siapa yang bagi tahu? Allah yang berfirman bahawa bila dia datangkan azab pada kaum Ad tadi, dia selamatkan kaum Hud, iaitu Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepada kaum Ad juga yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Itu rahmat daripada Allah. Ini Allah yang berfirman. Dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Kerana itu, mana azab dunia itu sedikit aja, tapi macam kaum Ad ini itu hapuskan, makna dapat dua azab. Kalau kita sebagai orang awam ni, kalau kita ada azab, ada kecobaan Allah SWT, merasa miskin sangat, dan cobaan itu azab kecil dipanggil. Ya. Kalau ada banjir, itu azab kecil di dunia. Kerana apa? Diberikan azab kecil itu supaya kita dapat mengingati kembali bahawa kita melakukan kesilapan dan balik kepada jalan Allah yang maha besar. Jadi kita diampuni, minta bertaubat kepada Allah, minta ampun dan bertaubat, dan itu yang dikehendaki Allah, kerana itu dia turunkan azab kecil. Jangan kita rasa, teruk betul azab ni, bukan itu azab dunia. Kalau Fir'aun dia turun azab terus mati, itu maknanya orang tu kena azab betul lah. Memang dia kena wajib diazab di dunia dan juga di akhirat. Yang itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi.